Ini cerita macam mana satu video 18 saat secara tak sengaja tawan dunia. Kisah ni betul-betul terjadi. Satu klip video yang sangat pendek memulakan semuanya. Kualitinya teruk, isi kandungannya biasa je, tak ada yang istimewa pun. Tapi video ringkas tu mencetuskan satu revolusi cara kita menonton, belajar dan buat duit. Okey, jom kita kembali ke tahun 2005. Internet masa tu ada satu masalah besar. Nak kongsi video, susah gila. Fail besar, loading lambat, memang leceh. Tapi, 3 orang bekas pekerja PayPal ni nampak satu jalan penyelesaian. Soalan mereka mudah je, kenapa tak buat satu laman web untuk muat naik dan main terus? Jadi, pada 14 Februari 2005, lahirlah YouTube. Konsepnya, muat naik, mainkan, kongsi. Simple. Beberapa bulan kemudian, pengasas bersamanya, Jawed Karim, memuat naik video yang pertama dalam sejarah. Tajuknya Me at the Zoo. Klip biasa je, tapi ia jadi satu simbol penting. Mesejnya jelas, sesiapa pun kini boleh jadi pencipta kandungan dan bersiaran ke seluruh dunia. Dan platform tu meletup. Jutaan tontonan mula masuk. Tapi kejayaan ni ada harganya. Kos server melambung tinggi, duit mereka hampir habis. Ironinya, kejayaan YouTube hampir membunuhnya. Platform tu hampir mati. Jadi, siapa yang nak beli syarikat yang rugi macam ni kan? Google. Dengan harga $1.65 bilion. Sebab Google nampak sesuatu yang orang lain tak nampak. Video adalah masa depan internet. Dengan sokongan Google, pada 2007 mereka lancarkan program rakan kongsi YouTube dan ini mengubah segalanya. Kerjaya baru telah lahir. Terus dari internet. Namanya YouTuber. Ia bukan lagi sekedar hobi tau. Ia dah jadi satu profession yang sebenar. Hari ini, YouTube bukan sekadar video. Ia membentuk budaya dan kerjaya kita semua. Tapi, cerita ni belum habis. Ada satu lagi persoalan yang lebih besar. Persoalan sebenar bukan tentang YouTube, tapi tentang kita, para penonton. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing. Dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!